Nak solat tarawih tanpa sakit lutut? Dulu, setiap kali Ramadan, 20 rakaat solat tarawih pun tak ada masalah. Tapi sekarang, 2 rakaat pun dah mula sakit lutut. Adakah ini yang ibu ayah alami? Setiap kali Ramadan, baru berdiri sikit, lutut rasa mencucuk, nak bangun sujud pun perlu pegang dinding. Solat tarawih pun separuh jalan. Kadang, terpaksa solat duduk walaupun nak berdiri. Balik masjid, lutut jadi bengkak dan sengal-sengal. Sampai bila nak biarkan ibadah terganggu begini? Sekarang, ibu ayah dah tak perlu tahan sakit. Fisiogo ada menyediakan rawatan fisioterapi khas untuk warga emas yang ada sakit lutut supaya boleh beribadah dengan lebih selesa sepanjang bulan Ramadan. Kenapa pilih Fisiogo? Rawatan khusus untuk osteoarthritis dan sakit lutut warga emas. Teknik kurangkan sakit tanpa ubat tahan sakit, fokus untuk berdiri, sujud dan rukuk dengan lebih yakin. Rawatan di Fisiogo bukan sekadar urut untuk lega sementara. Kami kenal pasti punca sebenar sakit. Kemudian kami gabungkan rawatan fisioterapi seperti manual terapi, elektroterapi dan exercise terapi supaya sakit berkurangan dan tak berulang kembali. Fisiogo telah pulihkan puluhan ribu pesakit sejak 2017 dengan rawatan fisioterapi yang terbukti berkesan. Sebab inilah ramai pesakit memilih Fisiogo untuk bantu selesaikan masalah sakit mereka. Slot rawatan Ramadan sangat terhad kerana ramai warga emas yang mula sakit lutut ketika solat tarawih. Klik link di bawah sekarang dan buat temu janji awal supaya Ramadan kali ini ibu ayah boleh kembali solat tarawih tanpa sakit lutut.